4 bintang, Asian NCAP sudah pasti 5 bintang di hati kita. The All New Saga tuan-tuan dan puan sudah pun mencecah hingga 40 tahun evolusi untuk sistem keselamatan dia, sehingga kan sekarang dilengkapi dengan sistem yang lagi canggih dan terkini. Di spek paling terendah dia iaitu spek standard, dilengkapi dengan 2 sistem supplemental restraint system airbag ataupun SRS airbag, dan untuk spek di depan saya ni paling tinggi spek premium dinaik tarafkan lagi sehingga 6 sistem SRS airbags. Okey, jom kita tengok dalam. Tuan-tuan dan puan, 6 sistem airbag yang dilengkapi di dalam spek premium. 2 daripadanya adalah berada di A pillar, pillar hadapan, kanan dan kiri. Okey, untuk seterusnya 2 di B pillar, pillar tengah kita kanan dan kiri. So total ada 4. Lagi 2, satunya berada di steering pemandu ini, 1, dan juga lagi 1 di dashboard penumpang hadapan ini, 1. Jadi total menjadikannya ada 6 sistem airbag dalam satu kereta. Bukan sekadar itu saja tuan-tuan dan puan, kereta All New Saga kesemuanya mempunyai RSS, Reinforced Safety Structure, di mana menggunakan high-tech HPF, Hot Press Foaming di dalam certain bahagian frame body kereta New Saga untuk menjadikan body itu lagi rigid, lagi kukuh, lagi selamat untuk passenger dan juga driver untuk the All New Saga. Ada banyak lagi sebenarnya feature-feature keselamatan untuk the All New Saga yang kami nak share. Jadi tuan-tuan dan puan, datang ke showroom kami di Anggrek Motor Senai. Tim kami ready untuk assist anda. Dapatkan 1K rebate sehingga akhir tahun ni. Saya Hafiz, sehingga kita berjumpa lagi. Ciao.